Jangan terus melabur dalam emas selagi tuan-puan belum faham 3 asas penting pelaburan emas. Nampak mudah, tapi kalau tak faham asas, boleh rugi tanpa sedar. Asas pertama, pelaburan emas ini asasnya adalah proses beli dan jual emas fizikal. Tuan-puan bayar duit, dapat emas fizikal. Bila nak jual semula, serahkan emas, baru dapat duit. Itu transaksi sebenar emas, jelas dan nyata. Asas kedua, keuntungan dalam emas hanyalah melalui kenaikan harga. Beli masa harga rendah, jual masa harga tinggi. Buy low, sell high. Itu baru untung. Emas tak ada pendapatan tetap, tak ada dividen, tak ada pulangan bulanan. Kalau ada syarikat atau ejen yang janjikan macam tu, besar kemungkinan itu adalah skim cepat kaya bertopeng kat emas. Asas ketiga, keuntungan sebenar emas bergantung kepada ilmu. Sejauh mana keuntungan kita dengan emas adalah sejauh mana ilmu kita tentang emas. Ada orang simpan emas 5 tahun pun tak untung. Tapi ada orang simpan 2 tahun dah nampak hasil. Bezanya ilmu. Lagi dalam ilmu kita tentang emas, lagi besar potensi untung jangka panjang. Kalau tuan-puan nak tahu contoh ilmu penting itu, komen part tu saya akan kongsikan. Semoga bermanfaat. If you learn something, please comment.